22 Februari 1969 merupakan tarikh rahmat bagi pasangan Encik Ali bin Muhammad Yusof dan isteri Hasbi binti Ismail. Mereka dikurniakan puteri yang diberi nama Nur Razmin binti Ali. Beliau dilahirkan di daerah Sungai Bakap, seberang perai Pulau Pinang. Beliau merupakan anak sulung daripada 6 beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di SRK Convent 2 Butterworth dari tahun 1976 hingga 1981. Menjejakkan kaki ke alam sekolah menengah memberi pengalaman baru kepada beliau di SMK Convent Butterworth dari tahun 1982 hingga 1984. Masa di tingkatan 4 dan 5, beliau telah mengorak langkah dan meneruskan pelajaran di sekolah menengah Sains Pulau Pinang Tun Said Sheikh Shahabuddin Bukit Martajam pada tahun 1985 hingga 1986. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi dari tahun 1987 sehingga tahun 1993 di Universiti Pertanian Malaysia dalam ijazah Bachelor Sains Kepujian Biokimia. Memulakan tugas beliau sebagai seorang guru pada tahun 1995 di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Raub Pahang, beliau kemudiannya bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Penambang Kota Baru Kelantan pada tahun yang sama sehingga tahun 1999. Beliau kemudian meneruskan perkhidmatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan Selangor pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Beliau kemudian melaporkan diri di SMK Ceras Jaya pada tahun 2002 dan seterusnya menamatkan perkhidmatan beliau di sekolah ini. Setelah 30 tahun bergelar sebagai pendidik, pelbagai suka duka memori dilakar sepanjang beliau bergelar pendidik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Nur Azmi kerana telah berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai pejawat awam pada hari ini. Tahniah dan syabas kerana Puan telah memberi sumbangan bakti dalam mendidik anak-anak bangsa, khususnya kepada anak-anak Sejaya. Kami di Sejaya terus mendoakan Puan supaya sihat, ceria dan juga terus kekal maintain cantik. Selamat bersara Puan Nur Azmi. Terima kasih. Hi Teacher Min, happy retirement. We are going to really miss you. You have been a very great help to the department. I wish you all the best and may God always bless the rest of your journey in your life. Love you very much, Kak Min. Assalamualaikum, Kak Min. Wish you all the best for your next phase, and of course we will miss you very much because you are very such a wonderful person and the best sister for me because you always help us in what you have done, and of course we will miss you very much, Kak Min. So happy retirement to Kak Min. We all love you. Hi Teacher Min, as your retirement day will be held soon enough, I would like to celebrate a remarkable educator who has shaped countless lives. Your patience that have put during your teaching period have left an unforgettable marks on students. As for me, I am heartfelt gratitude that you have always been helping me out and giving me support as much as you can. I wish you a very good luck for your future as well as always in our help. So see you and I see you again. Bye.